Hari ni aku tak nak makan nasi lah, sebab nasi menggemukkan. RM10 je. Spaghetti buttermilk ayam crispy, boleh lah satu. Ini apa? Cedok-cedok lah. Macam-macam ni. 3 piece RM2. Jumbo chicken, ambil satu. Kentang dah biasa sangat makan. Kemudian lah sosis satu. Mashed potato 2 scoop RM4. 3 piece RM2. Ambil. Hash brown RM3, boleh lah satu. Tu dia. Coleslaw satu. Chicken cutlet. Oh, macam-macam kat ni, RM5 ni. Alright. Terima kasih. Spaghetti buttermilk ayam crispy. Alright. Terima kasih. Macam ni RM10. What? Terkejut dan. Weh, macam-macam ke ada kat sini. Ini kalau tak kenyang juga tak tahulah. RM3, RM4. Bismillah. Makanan dia okey so far setakat ni, cuma sejuk lah. Sausage jumbo. Berbola daging. Fish fillet ni dibagi dengan tartar sauce. Bismillah. Kalau semua ni dibuat panas, okey lah. Lagi best. Ui, banyak ni. Ayam chicken chop besar dia bagi. Spaghetti pun berlambak dia bagi. Ini kalau tak cukup tak tahulah Ini kalau siapa-siapa cakap tak cukup, itu penipuan paling besar dalam hidup dia. Ini boleh bungkus makan tengah hari esok ni. Bismillah. Kalau siapa-siapa memilih untuk makan makanan western, boleh try kat sini. Boleh pilih apa yang kau nak. Cedok je apa yang kau nak. Bayarlah. Alright.